Dulu sewaktu kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, kita boleh lihat banyak inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh beliau sewaktu beliau menjadi seorang Perdana Menteri untuk membantu meringankan beban rakyat. Namun, yang mengkufuri nikmat tersebut adalah rakyatnya sendiri. Antara inisiatif yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat mantan Perdana Menteri ini ialah menyediakan pusat kesihatan klinik satu Malaysia yang hanya mengenakan bayaran serendah RM1 Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Tak kira daripada parti PAS ke, parti Bersatu ke, mana-mana parti pun hanya bayar RM1. Kedua, dari segi bantuan cash kepada rakyat Malaysia dengan nama Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM. Dulu ramai yang kecam apabila Datuk Seri Najib memberi cash kepada rakyat. Ramai yang tak bersetuju. Namun hari ini, jika nak dibandingkan dengan one-off yang diberikan oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini rakyat lebih membuka mata. Jadi, kalau kita nak cerita sumbangan Datuk Seri Najib Razak kepada rakyat Malaysia, takkan pernah habis. Jadi, hari ini ramai yang menginginkan Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri Malaysia kembali. Namun, rakyat lupa siapa yang mengkufuri nikmat sebenarnya. Tak gitu. Assalamualaikum.